Pernah tak kita tengok pemanah profesional beraksi dan terfikir, macam mana dia buat tu? Nampak macam senang je kan? Tapi sebenarnya di sebalik ketenangan tu ada satu proses yang sangat kompleks tengah berlaku dalam badan dia. Ia macam satu simfoni antara tulang, otot dan saraf. Jom, dalam kupasan kali ini kita bedah siasat sains di sebalik satu tembakan yang sempurna. Jadi, apa sebenarnya rahsia di sebalik tembakan yang konsisten dan tepat tu? Adakah ia hanya sebab muscle memory semata-mata, hasil latihan beribu-ribu jam? Atau ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasar? Jom kita rungkai sama-sama. Okey, pertama sekali, kita kena betulkan salah faham paling besar dalam sukan memanah. Bila nampak busur, ramai orang fikir, oh, ni mesti kena sado, biceps kena besar baru power, kan? Tapi, itu salah besar. Sebenarnya, kuasa tu tak datang langsung dari lengan. Fikirkan macam ni, pemanah ni bukan macam ahli bina badan, tapi lebih kepada seorang gimnas. Kekuatan sebenar datang dari belakang. Nak faham semua ni, kita kena mula dari asas dia, iaitu rangka tulang kita. Bayangkan badan kita ni macam tapak untuk sebuah meriam. Kalau tapak tu goyang, meriam tu canggih macam mana pun, tembakan confirm akan lari. Betul tak? Jadi, kestabilan rangka ni, itulah segala-galanya. Cuba tengok, semuanya bersambung macam satu rantai tau. Sendi bahu tu, dia punya titik pangsi. Tapi, kalau tulang belakang kita tak tegak macam tiang, habis, runtuhlah seluruh struktur tu. Lengan dengan tangan pula? Itu cuma penyambung terakhir yang perlukan kawalan halus. Jadi, nampak tak? Isu dia bukan pasal kuat ke tak kuat, tapi pasal penjajaran yang betul-betul tepat. Baik. Asas dah ada. Sekarang, jom kita pasang enjin dia pula. Enjin yang gerakkan semua benda ni. Dan saya jamin, anda mesti terkejut bila dapat tahu dari mana sebenarnya power nak tarik busur yang berat tu datang. Bukan dari tempat yang kita sangka. Percayalah. Inilah dia rahsia paling besar. Pemanah-pemanah elit, mereka guna otot belakang, otot trapezius dan rhomboids. Cara dia, mereka macam kepit tulang belikat tu bersama-sama. Itulah yang buat kerja berat. Bahu cuma untuk stabilkan lengan yang pegang busur. Lengan pula, lagilah, fungsinya cuma untuk kawalan super halus masa nak lepas anak panah. Dan jangan lupa, otot teras kita tu, itulah sauh yang buat kita teguh macam batu. Jadi, lupakan pasal biceps. Kuasa sebenar datangnya dari belakang. Pernah tak angkat barang berat, contohnya beg barang dapur, lepas tu kena tahan lama-lama. Rasakan otot tu tegang, keras, tapi tangan tak bergerak pun. Itulah yang kita panggil kontraksi isometrik. Dalam memanah, benda ni bukan main-main tau. Ia adalah satu skill yang sangat penting. Seni untuk kekal stabil di bawah tekanan yang sangat tinggi. Okey, setakat ni kita dah tengok hardware dia kan, tulang dan otot. Sekarang kita nak masuk lebih dalam lagi. Kita nak tengok sistem operasi yang kawal semua ni. Sistem saraf dan sistem tenaga yang kita tak nampak dengan mata. Kat sinilah pertempuran sebenar untuk dapatkan ketepatan tu berlaku. Pertempuran dalam minda dan badan. Yang ni agak menarik sebenarnya, ia macam satu paradoks. Tindakan memanah tu sendiri, tarik, tahan, lepas, sekejap je kan? Itu guna tenaga anaerobik, macam pecutan. Tapi, untuk kekal fokus dalam pertandingan berjam-jam, untuk pastikan jantung tak berdebar laju, untuk cepat pulih lepas setiap tembakan, yang tu perlukan stamina macam atlet aerobik. Jadi, ia gabungan dua dunia. Seorang atlet daya tahan yang melakukan sukan yang perlukan letusan tenaga. Setiap pemanah, tak kira amatur atau pro, ada satu mimpi ngeri. Namanya target panic. Pernah dengar? Inilah masanya line komunikasi antara otak dengan otot macam ada masalah. Otak dah bagi arahan, okey, lepas. Tapi badan, dia tak nak ikut pula. Sama ada dia membeku, kaku tak boleh lepas, ataupun terus terlepas anak panah tu awal sangat. Memang menakutkan. Jadi, macam mana nak lawan benda ni? Rahsianya ada pada nafas. Ya, nafas. Dengan mengawal pernafasan betul-betul, mereka boleh rendahkan degupan jantung, boleh tenangkan badan. Ketenangan ni bukan setakat untuk rasa rileks je tau. Ia terus memberi kesan pada fizikal. Tangan jadi lebih stabil, tembakan jadi lebih tepat. Inilah bukti paling jelas macam mana minda boleh kuasai badan.
Okey, yang ni memang luar biasa. Dengar betul-betul. Pemanah peringkat tertinggi, mereka akan atur masa pelepasan mereka supaya berlaku di antara setiap degupan jantung. Kenapa sampai macam tu sekali? Sebab setiap kali jantung kita berdegup, ia akan hasilkan satu getaran kecil di seluruh badan. Jadi dengan melepaskan anak panah pada detik paling senyap tu, mereka menghapuskan satu lagi gangguan kecil. Bayangkanlah tahap kawalan badan macam tu. Sungguh menakjubkan. Baiklah, kita dah tengok semua komponen satu persatu kan? Tulang, otot, saraf. Sekarang, jom kita cantumkan semua kepingan puzzle ni. Kita nak tengok macam mana semua sistem ni bekerjasama dalam satu kitaran tembakan yang sempurna dari mula sampai habis. Okey, jom kita ikut langkah-langkahnya. Pertama, stance. Tapak kena kukuh. Nombor 2, drawing. Masa inilah otot belakang mula buat kerja. Ketiga, anchoring. Pastikan titik sauh tu konsisten, sama setiap tali. Keempat, aiming. Badan jadi kaku, otot menahan secara isometrik, mata fokus. Dan akhir sekali, release. Lepaskan tali dengan bersih dan pantas. Nampak tak? Setiap fasa tu bersambung dengan lancar macam air mengalir, membentuk satu gerakan yang sempurna. Jadi, apa kesimpulan paling penting yang kita boleh ambil dari semua ni? Tembakan yang sempurna tu, ia bukan soal siapa paling kuat. Langsung bukan. Ia adalah pasal keharmonian badan. Bila rangka tulang kita tersusun elok, barulah otot belakang boleh buat kerja dia dengan paling cekap. Dan dari situlah lahirnya ketepatan yang luar biasa. So, lepas ni, bila anda nampak seorang pemanah tengah bersedia nak menembak, nampak tenang je kan? Juga ingat balik apa yang kita bincangkan ni. Ingat yang kat dalam badan dia tu tengah berlaku satu tarian yang sangat kompleks. Satu simfoni antara tulang, otot dan saraf. Mungkin dengan faham semua ni, kita akan nampak sukan memanah ni dengan satu perspektif yang baru dan lebih menghargainya. Daman kupasan kita tentang sains di sebalik sukan memanah ini dibawakan khas untuk anda oleh Coach Frida dan juga tim Frida Archers. Terima kasih kerana bersama kami.